Antara sebab mengapa ramai yang masih tidak mahu menyimpan emas adalah kerana mereka risaukan tentang spread. Jika anda adalah tergolong daripada golongan ini, boleh tonton video saya sampai habis dan save video ini untuk rujukan anda. Spread adalah selisih harga beli dan harga jual pada masa yang sama. Mengapa spread ini wujud? Dalam mana-mana urusan jual beli barangan, pasti terdapat selisih harga antara harga beli dengan harga jual. Untuk emas jenama public gold, spread adalah 6 hingga 9% bergantung kepada saiz emas yang dijual. Spread hanya dikenakan apabila anda menjual emas anda sahaja. Spread tidak dikira setiap bulan ataupun setiap tahun. Dan spread ini tidak dikira selagi mana emas ini ada dalam simpanan anda. Saya berikan contoh gold bar 250 gram pada Ogos 2023. Harga gold bar 250 gram adalah RM75,594. Dan hari ini jika anda nak jual emas 250 gram kepada public gold setelah tolakan spread 6%, anda akan dapat jumlah bersih RM134,484. Keuntungan bersih anda adalah RM58,890 ataupun 77.9% untuk tempoh simpanan 2 tahun atau 38.9% setahun secara purata. Dalam tempoh ini, anda tidak perlu buat apa-apa dengan 250 gram anda. Anda hanya perlu pastikan emas disimpan dengan selam. Dan yang paling penting, anda tidak perlu monitor harga emas setiap hari. Tidak perlu bayar kos pengurusan atau pengendalian dan simpanan anda langsung tidak bocor. Bagi yang beragama Islam, dengan zakat emas yang perlu dibayar 2.5% dah masih lebih untung berbanding portfolio simpanan di tempat lain. Dengan ilmu dan pemahaman yang betul, emas fizikal ini susah untuk memberi kerugian kepada anda. Bagi yang ingin mengalihkan sebahagian simpanan dan bekukan dalam bentuk emas fizikal, anda boleh isi borang sign up ataupun terus PM saya untuk saya guide anda menabung emas di public gold. Jom simpan emas.